mau mula bagi tahu saja ya. Abah, kejap ya. Okey. Okey. Kejap ya. Apa ni? Salah. Okay. Okay. Test mic 1, 2. Okay, selamat malam semua. Selamat malam juga. Selamat malam Cik Kremet. Okay. Jadi saya bersedia je lah moderator bila-bila masa. Okey, baik. Mungkin boleh kita start sekarang kah? Atau tunggu dalam berapa minit? Terpulang lah, saya ikut saja. Macam mana Cik TS Teknologi Fitri? Kita mulalah kan? Okey, baiklah. Sekejap ya. Okay. Bunga gantang di jeti terata, indah warnanya bagaikan bara. Selamat datang para peserta, dengan izin dimulakan acara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam, selamat petang. Saya Nur Haslina binti Zakaria merupakan moderator pada malam ini. Program National Training Week College Vocational Sandakan merupakan program yang menawarkan perkongsian ilmiah dari aspek pembelajaran dan pembangunan kemahiran selama seminggu seperti bengkel, webinar sharing daripada pensyarah College Vocational Sandakan. Baiklah, sebelum memulakan sesi webinar ini, berikut merupakan peraturan yang perlu dipatuhi sepanjang webinar ini berlangsung. Peserta hendaklah mematikan atau mute butang mikrofon sepanjang webinar ini berlangsung. Sesi soal dan jawab akan diadakan pada akhir sesi webinar ini. Sekiranya ada pertanyaan atau soalan yang hendak diajukan, peserta boleh meninggalkan soalan di ruangan chat. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan TS Fitzroy bin Francis dengan tajuk berkemahiran, berkarakter, berimpak, OBE, VBE dan SDG dari perspektif pelajar. Sudah ya? Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat malam ya kepada semua. Baik, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua peserta kita sesi webinar untuk 2026. Okey. Selamat datang ke sesi yang saya rasa sesi yang ke-5 ni kan, kalau tidak silap saya. Okey, jadi kali ini giliran saya untuk menyampaikan atau berkongsi sedikit maklumatlah berkenaan dengan salah satu perkara yang biasa kita dengar sekiranya tuan-puan berada dalam bidang pendidikan, iaitu OBE dan yang sewaktu dengannya lah. Okey. Baik, tanpa membuang masa, saya akan teruskan dengan slide pembentangannya. Sekejap ya. Izinkan saya share slide dulu.
So ni. Okay. Nampak skrin saya? Nampak slide saya? Oh, nampak. Nampak. Okay. Nampak. Boleh. Nampak. Okey, baik. Tarik dulu. Oh, sekali lagi nama saya TS Fizrul bin Francis. Saya merupakan salah seorang pensyarah di College Vocational Sandakan dalam bidang teknologi kimpalan lah. Okay. Jadi sesi saya pada hari ini, saya ingin berkongsi sedikit berkenaan dengan OBE, VBE serta SDGs. Tetapi perkongsian saya pada hari ini sebenarnya lebih kepada secara asas sahaja ataupun umum, sebab perkara-perkara ini yang perlu pelajar tahu. Jadi saya cuba sampaikan dalam keadaan yang santai untuk para pelajar lah. Okay. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya, okey, kalau pelajar lah kan, kenapa saya sebagai seorang pelajar perlu tahu tentang OBE, VBE dan SDGs kan? Di mana OBE ini adalah pembelajaran berdasarkan hasil, okey. VBE pula penerapan nilai murni, serta SDGs adalah agenda pembangunan mampan ataupun Sustainable Development Goals. Okey, jadi kenapa saya sebagai pelajar saya perlu tahu benda-benda ini? Dan ada juga yang beranggapan bahawa semua ini sebenarnya urusan pensyarah ataupun pihak college. Okey, tapi sebenarnya tidak ya. Ketiga-tiga perkara ini berkait rapat dengan kehidupan kita, maksud saya pelajar sebagai pelajar dan bakal graduan TVET. Di mana di College Vocational, matlamat kita adalah bukan sekadar mahu melahirkan pelajar yang pandai menggunakan mesin kimpalan, pandai membuat kerja wiring atau pandai membaiki kereta. Tetapi kita mahu melahirkan graduan yang pertama mempunyai kemahiran tinggi, kedua mempunyai nilai yang baik serta mampu memberi manfaat kepada masyarakat. Hari ini kalau kita tengok dunia pekerjaan telah berubah. Okey, kalau tuan-tuan perasan semua, adik pelajar perasan, majikan tidak lagi hanya melihat keputusan peperiksaan semata-mata. Okey. Mereka mahu melihat siapa diri anda. Adakah anda boleh bekerja dalam satu pasukan? Adakah anda seorang yang amanah? Adakah anda mampu menyelesaikan masalah? Adakah anda boleh dipercayai? Jadi ini adalah impian yang inilah yang kita akan bincangkan sepanjang sesi ini. Okey, jadi cuba kita tengok apa yang dimasukkan dengan OBE dahulu. Okey, tapi sebelum itu kita tengok dahulu objektif bagi sesi kita pada hari ini. Objektif pertama adalah memahami teras konsep utama, membongkar konsep asas di sebalik outcome based education, value based education serta matlamat pembangunan mampan secara holistik. Okey. Objektif yang kedua adalah menganalisis kepentingan untuk pelajar TVET di mana kita hendak mengenal pasti kolerasi antara rantaian standard pendidikan global ini terhadap prospek kemahiran teknikal dan sahsia pelajar vocational. Dan yang terakhir adalah membina tindakan graduan yang berimpak, di mana kita ingin merangkas strategi dan tindakan peribadi konkret yang boleh dipraktikkan segera sepanjang sesi latihan industri dan pengajian kampus. Jadi ini adalah 3 objektif bagi sesi ceramah ataupun talk kita pada hari inilah. Jadi baik, setelah kita mengetahui hala tuju sesi ini, mari kita lihat bagaimana OBE, VBE dan SDG itu sendiri menjadi begitu penting kepada pelajar TVET pada masa kini. Okay. Jadi kenapa ia penting? Pertama adalah evolusi AI dan otomasi. Teknologi kecerdasan buatan dan otomasi merevolusikan bidang tugas mekanikal.
Kemahiran teori semata-mata tidak lagi relevan tanpa disokong oleh kecekapan adaptasi pantas dan penyelesaian masalah nyata. Kedua, ekspektasi baharu majikan. Okey, di mana majikan industri ala baru kini menyasarkan pakej lengkap di mana mereka mahu graduan itu berkemahiran tinggi yang patuh kepada etika kerja, menunjukkan kematangan sahsia serta sedar akan tanggungjawab sosial ekosistem bumi. Okey, jadi maksudnya sedar akan tanggungjawab sosial ekosistem bumi ini, mereka sedar tentang keadaan sekitar mereka, masyarakat, alam sekitar, hidupan di darat, hidupan di air, semua itulah termasuk dalam sosial ekosistem bumi. Di mana kalau kita melihat keadaan dunia hari ini, segalanya berubah dengan sangat pantas. Okey, sangat pantas ya tuan-tuan. Teknologi berkembang hampir setiap hari. Okey, artificial intelligence. Lepas tu kita ada robotik, kita ada otomasi, kita ada IoT ataupun Internet of Things. Di mana semua ini sedang mengubah cara kita bekerja. Tetapi persoalannya, adakah pekerjaan akan hilang? Sebab itu adalah sekarang perkara yang sangat ditakuti oleh masyarakat lah. Bila sudah ada AI, Internet of Things, kan? Jadi benda-benda ini adakah akan menyebabkan pekerjaan hilang? Jawapannya adalah pekerjaan yang akan berkurang atau berubah. Tetapi pada masa yang sama, pekerjaan baru juga akan muncul. Jadi tuan-tuan kena ingatlah. Adik-adik kena ingat bila AI semua ini wujud sudah sekarang, banyak pekerjaan baru akan muncul lah. Yang paling penting bukan sama ada pekerjaan itu hilang, tetapi sama ada kita bersedia menyesuaikan diri dengan perubahan. Itu perubahan adalah satu perkara yang sangat susah untuk kita hadapi sebenarnya lah. Jadi sebagai menjadi seorang pelajar TVET, kita perlu menjadi individu yang boleh menyesuaikan diri. Kerana hari ini majikan bukan sekadar bertanya, apa keputusan peperiksaan awak? Mereka bukan sekadar tanya itu. Tetapi mereka juga bertanya, bolehkah awak bekerja dalam pasukan? Bolehkah awak menyelesaikan masalah? Adakah awak seorang yang berintegriti? Jadi adakah anda boleh belajar teknologi baharu? Jadi disebabkan itu OBE, VBE dan SDGs ini menjadi sangat penting. Okey. Di mana OBE memastikan anda mempunyai kemahiran, VBE memastikan anda mempunyai karakter sebagai seorang pekerja, SDG pula memastikan kemahiran itu memberi manfaat kepada masyarakat. Jadi kalau kita pandai bekerja, kita seorang yang baik, tapi kalau kita tidak menyumbang kepada keadaan sekeliling, tidak berguna juga sebenarnya. Jadi kalau ketiga-tiga ini ada, kita akan menjadi graduan yang sangat bernilai. Jadi contohnya, bayangkan sebuah kilang. Okey, kilang itu dia menggunakan robot. Kemudian robot itu boleh memasang komponen. Tetapi bila sistem rosak, siapa yang perlu menyelesaikan masalah? Bila tiba-tiba malfunction, kan? Jadi siapa yang akan menyelesaikan masalah? Di situlah manusia itu wujud. Sebab itulah kemahiran berfikir tidak boleh digantikan oleh mesin. Sebab manusia boleh berfikir dengan perasaan, dengan nilai. Membuat keputusan menggunakan nilai. Jadi apakah sebenarnya ciri graduan yang ingin dicari oleh majikan? Itu yang kita kena fikirkanlah. Okey. Jadi terdapat beberapa ciri yang dicari oleh majikan. Pertama adalah cekap dan mahir, di mana mereka dapat menguasai standard praktikal industri secara mendalam, berupaya mengendalikan alat dan perisian pengeluaran moden dengan selamat. Yang kedua, komunikasi berkesan. Pandai bercakap. Tapi pandai bercakap saja tidak guna juga. Mampu menerangkan masalah kompleks secara profesional, mendengar maklum balas rakan sepasukan dan melakukan perbincangan. Mereka boleh bercakap dan mereka boleh jadi seorang pendengar yang baik. Okey? Integrasi dan sahsia. Berintegriti tinggi dalam menguruskan risiko kerja, amanah menggunakan sumber syarikat serta mengamalkan etika kualiti unggul.
Okay. Jadi selain daripada cekap dan mahir, pandai berkomunikasi, mereka juga mencari pekerja yang berintegriti dan punya sesia yang baik. Jadi para hadirin sekalian, ramai pelajar beranggapan bahawa dengan ada CGPA yang bagus, 4.0, 3.9 itu sudah cukup bagus. Okey, mereka beranggapan macam itu. Tetapi sebenarnya CGPA hanya membuka pintu. Okey, membuka ruang kepada sesuatu peluang. Karakterlah yang menentukan sejauh mana kita sebagai pelajar akan pergi. Majikan hari ini mencari 3 perkara utama, iaitu kemahiran teknikal. Adakah anda benar-benar boleh melakukan kerja? Kedua, komunikasi. Adakah anda pandai bercakap, mendengar dan bekerjasama? Ketiga, integriti. Adakah anda seorang pekerja yang mampu dipercayai oleh majikan? Okey. Jadi cuba bayangkan tuan-tuan sebagai majikan kan. Bayangkan 2 orang datang pergi temu duga. Seorang mendapat CGPA 3.90 tetapi selalu lewat dan tidak boleh bekerja sama. Okey. Seorang lagi CGPA dia mungkin 3.4, rendah sedikitlah. Tetapi orang ini jenis rajin, jujur dan cepat belajar. Jadi pada pendapat anda, siapa yang lebih berpotensi dipilih? Dalam banyak keadaan, majikan akan memilih orang yang mempunyai sikap yang lebih baik. Kerana kemahiran boleh dipertingkatkan, tetapi karakter sukar untuk dibentuk. Okey? Jadi, soalan saya lah kan, kalau anda menjadi majikan, apakah satu sikap yang paling penting anda mahu lihat pada pekerja anda? Jadi cuba fikir-fikirkan kepada adik-adik yang mungkin akan jadi usahawan. Apakah satu sikap yang adik-adik ataupun tuan-tuan mahu ada pada pekerja anda? Jadi, seterusnya persoalannya sekarang, bagaimanakah kolej vokasional ini memastikan para pelajar benar-benar mempunyai kemahiran tersebut? Jadi jawapannya adalah simple lah, iaitu melalui kaedah pendekatan OBE. Okey. Jadi cuba kita memahami sistem OBE. Kalau saya agak pergi terlampau laju, bagi tahu ya. Okey. Jadi apakah sebenarnya OBE itu? OBE adalah satu reka bentuk kurikulum yang difokuskan terus kepada keupayaan sebenar pelajar di akhir tempoh pengajian. Penekanan adalah kepada bukti praktikal kemahiran, bukan sekadar teori ujian atas kertas sahaja. Kemudian yang kedua, daripada input kepada output. Modal tradisional yang mungkin kalau tonton sekarang, mungkin kalau macam zaman-zaman kita dulu-dulu lah kan yang sudah bekerja ni, kita adalah zaman tradisional di mana chalk and talk. Okey. Lepas itu OBE ini menukar parameter kejayaan kepada apa yang pelajar berupaya sumbangkan dan reka bentuk secara fizikal selepas menamakan sesi pembelajaran. Jadi kalau OBE ini dia lebih tengok hasil. Jadi pelajar nampak hasil, itu yang mereka cuba capai. Tetapi apa yang berlaku sekarang ni, ramai pelajar takut apabila mendengar perkataan OBE. Mereka merasakan itu satu konsep yang sangat susah lah bagi mereka kan. Tapi sebenarnya OBE ini sangat mudah. Di mana OBE adalah pendekatan pendidikan memberi tumpuan kepada apa yang pelajar mahu tahu, lakukan dan tunjukkan selepas tamat proses pembelajaran. Bukan hanya kepada apa yang diajar oleh pensyarah. Jadi perkataan yang paling penting di sini ialah outcome, hasil. Itu yang kita mahu. Jadi secara kesimpulannya atau secara mudahnya, ia bermaksud apakah yang anda benar-benar boleh lakukan selepas tamat belajar. Itu adalah OBE. Jadi saya bagi contoh ringkas lah. Kalau mungkin adik pelajar ni belajar tentang wiring. Adakah kita dinilai kerana tahu asas wiring tersebut?
Bila kita ditanya, kita tahu macam mana tu sistem satu fasa kan, begitu, 3 fasa. Jadi adakah itu yang dikatakan sebagai kompeten? Tidak sebenarnya. Kita dinilai kerana boleh melakukan kerja wiring atau pendawaian dengan selamat. Okay? Mengikut SOP yang telah ditetapkan. Begitu juga pelajar-pelajar di kuliah vocational, pencara bukan hanya mahu anda tahu teori sahaja semata-mata. Pencara mahu anda mampu melakukan kerja mengikut standard industri. Sebab itulah kenapa kita ada amali, kita ada projek, kita ada pembentangan dan kita ada latihan industri. Semua benda ini bertujuan memastikan apabila adik-adik pelajar bergraduat nanti, anda benar-benar kompeten. Jadi sebagai seorang pelajar, mulai hari ini jangan belajar hanya untuk lulus peperiksaan sahaja. Belajarlah supaya anda benar-benar menguasai kemahiran. Itu sangat penting. Di mana ini adalah sebenarnya semangat sebenar OBE. Okey? Setakat ini saya mungkin sudah dedahkan mengapa OBE penting, tetapi kemahiran saja belum mencukupi. Okey? Bayangkan seorang juruteknik yang sangat mahir. Memang dia dalam bidang wiring memang hebat, tapi tidak jujur. Adakah kita sanggup menyerahkan kerja penting kepadanya? Sudah tentu tidaklah kan. Sebab itulah selepas ini kita akan melihat satu lagi komponen yang sangat penting, iaitu Value Based Education, VBE, yang direka untuk membentuk nilai, etika dan karakter seorang graduan TVET. Okey, tadi itu OBE, sekarang kita akan tengok VBE pula. Okey, tapi sebelum itu kita tengok dulu bagaimana OBE itu berfungsi. Okey, sebelum kita masuk kepada VBE, kita akan tengok bagaimana OBE berfungsi. Di mana kita ada PEO, mungkin adik-adik pelajar pernah dengar, PEO, Objektif Pendidikan Program, di mana objektif ini pula. Hasil ini kita akan tengok 3 hingga 5 tahun selepas adik-adik bergraduat dan bekerja. Kita akan cari balik. Istilahnya adalah kita kesan balik adik-adik di mana berada sekarang, bekerja dalam bidang ataupun tidak. Kemudian kita ada PLO, hasil pembelajaran program, di mana kompetensi spesifik yang dikuasai pelajar sebaik saja tamat pengajian. Habis sahaja adik-adik melaksanakan OJT, okey, kita akan mengukur sama ada program tersebut berjaya untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Okey. Ketiga, kita ada CLO, Course Learning Outcomes, ataupun hasil pembelajaran kursus. Yang ini pula akan dinilai setiap kali habis satu-satu kursus. Jadi saya kira kalau macam adik-adik semester 1 sekarang belum lagi pernah menjalani sesi penilaian kursus. Bagi semester 3 mungkin sudah melalui 2 kalilah. Jadi setiap kali habis satu sesi pembelajaran, adik-adik akan dinilai sama ada dapat menguasai atau tidak hasil pembelajaran untuk kursus tersebut. Dan yang keempat adalah pentaksiran, di mana ini adalah penilaian hasil, di mana pengukuran telus bagi memastikan tahap CLO dan PLO dicapai sepenuhnya oleh pelajar. Jadi kita mesti ada satu bentuk pentaksiran lah, sama ada secara teori ataupun amali, untuk kita tengok sama ada adik-adik ini memang betul-betul menguasaikah CLO tersebut dan juga PLO tersebut. Okey. Jadi sebagai seorang pelajar kan, kadang-kadang kita melihat, saya pun pernah jadi pelajar dulu, kita melihat jadual kelas atau jadual kuliah, lepas tu tugasan, ujian amali dan peperiksaan sebagai perkara yang berasingan. Sebenarnya tidak, semua ini berkait. OBE bermula dengan satu persoalan yang sangat penting. Apakah yang kita mahu pelajar mampu lakukan apabila tamat pengajian? Apakah yang para pelajar harapkan apabila mereka sudah tamat pengajian?
itu adalah persoalan yang perlu ditanam dalam diri pensyarah dan juga pelajar ketika hari pertama sesi kursus bermula. Jadi daripada persoalan ini, program akan menetapkan hasil pembelajaran. Pensyarah kemudian merancang kaedah pengajaran, aktiviti pembelajaran dan penilaian supaya semua pelajar berpeluang mencapai hasil tersebut. Okay. Jadi sistem pendidikan kita ni sekarang memang dirangka khas untuk memastikan para pelajar mencapai hasil yang diingini. Jika anda adik-adik mengambil bidang welding, di hujung itu bukan sahaja adik boleh menjadi seorang welder, tapi mungkin boleh jadi pemeriksa kimpalan, welding inspector, mungkin boleh jadi safety officer, mungkin boleh jadi supervisor dan sebagainya. Jadi setiap kursus yang adik-adik belajar tu sebenarnya boleh menjadi satu bidang pekerjaan yang sangat membantu kepada adik-adik. Seterusnya, objektif dari OBE dari perspektif pelajar. Setiap tugasan ada matlamat. Okay, dalam kurikulum OBE, pensyarah tidak memberi tugasan secara rawak. Kuis, laporan, makmal atau tugasan berkumpulan diajar secara saintifik untuk menilai kognitif iaitu minda, psikomotor iaitu pergerakan atau efektif iaitu sikap anda sebagai seorang pelajar. Seterusnya, peluang membina kemahiran. Sistem ini memberikan pemetaan telus tentang mengapa anda mempelajari modul tersebut. Anda memahami kaitan kemahiran yang sedang diasah dengan standard kelayakan pasaran industri sasaran. Okey. Di sini apa yang dimaksudkan adalah dalam OBE, pensyarah bukan satu-satunya orang yang bertanggungjawab terhadap pembelajaran. Pelajar sendiri juga memainkan peranan yang sangat penting dalam pembelajaran. Para pelajar bukan lagi seorang yang hanya menunggu jawapan pensyarah. Okey. Sekarang zaman sudah berubah. Pelajar tidak lagi menunggu jawapan tetapi pelajar mencari sendiri. Okey. Kena aktif mencari sendiri. Sebagai contoh, apabila diberi projek, jangan hanya menunggu arahan langkah demi langkah. Cuba berbincang dengan rakan-rakan anda, okey. Cari maklumat daripada buku, daripada internet, mungkin boleh bertanya dengan rakan-rakan AI kan. Tapi bila kita tanya dengan AI, kita kena semak balik sama ada maklumat tersebut betul ataupun tidak. Okey. Lepas itu satu perkara penting, jangan takut buat kesilapan. Sebab kesilapan itu adalah salah satu proses pembelajaran untuk kita memperbaiki diri. Pensyarah tidak mengharapkan anda semua sempurna dalam peperiksaan percubaan. Yang pertamalah, tapi apa yang lebih penting adalah bagaimana diri pelajar menunjukkan perkembangan dalam sesi pembelajaran lah. Okey? Sebab ingat, pembelajaran itu bukan berhenti ketika anda bergraduat. Ia berlaku sepanjang hayat. Itu adalah satu perkara yang kena ingatlah. Jadi saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dengan para pelajar. Okey. Hari ini apakah kemahiran baharu yang telah saya pelajari? Cuba tanya diri sendiri. Hari ini apa yang kita belajar? Okey, mungkin belajar goreng telur ke kan, contoh. Jadi sekurang-kurangnya satu hari itu ada satu perkara ataupun aktiviti yang bermanfaat yang kita laksanakan. Jadi sekiranya kalau adik-adik ada jawapan kepada persoalan itu, maksudnya diri adik-adik sedang berkembang. Okey? Okey, jadi sebagai seorang pelajar, apakah peranan adik-adik dalam OBE? Okey, yang pertama terlibat secara aktif di kelas atau bengkel, iaitu berhenti menjadi pendengar pasif. Ambil bahagian dalam perbincangan, eksperimen, kumpulan dan demonstrasi mesin amali untuk mengukuhkan pemahaman psikomotor anda. Kemudian mengamalkan pembelajaran ke diri. Okey. Rujuk kuat kurikulum silibus anda, cari bahan pembacaan digital tambahan, tonton tutorial teknikal industri dan cabar diri melangkaui apa yang diajar di dalam kelas. Okey, dan yang terakhir, refleksi dan penambahbaikan iaitu CQI kepada diri sendiri.
Apabila menerima grade tugasan, kaji ulasan serta maklum balas pembetulan daripada pensyarah. Anggap ia sebagai data penambahbaikan kualiti berterusan diri sendiri. Jadi kena ingat dalam OBE ada satu perkara penting iaitu refleksi. Di mana refleksi bermaksud kita melihat semula apa yang telah dilakukan dan bertanya kepada diri sendiri. Apa yang saya sudah kuasai? Apa yang saya mahu perbaiki? Okey? Ramai pelajar melihat hanya pada markah. Okey, mereka hanya melihat pada markah. Kalau dapat A, mereka gembira. Kalau dapat C, mereka kecewa. Ini memang macam itulah kan. Kadang-kadang alamak C pula, alamak gagal. Okey, itu yang biasa berlaku lah. Tetapi dalam OBE, markah bukan penamat. Kena ingat tu. Yang lebih penting ialah maklum balas daripada pensyarah. Okey. Kalau pensyarah menulis bahawa pembentangan anda kurang jelas, itu bukan kritikan untuk menjatuhkan anda. Itu adalah panduan untuk membantu anda menjadi lebih baik. Kalau tiba-tiba pensyarah cakap, kenapa kamu di depan itu senyap? Bukan maksudnya macam pensyarah itu marah kan, tapi dia heran. Pembentangan tapi tidak bersuara, itu bahaya. Okay. Begitu juga semasa latihan industri di mana penyelia mungkin menegur cara anda bekerja. Bila anda pergi ke latihan industri nanti, kita sebagai orang yang belajar, kita kena terima teguran itu dengan hati yang terbuka. Oh, mungkin salah saya cara saya ni. Jadi kita kena betulkan. Ini kerana teguran itu adalah perkara yang akan membentuk diri kita sebagai seorang profesional. Jadi saya mau anda fikirkan satu perkara. Apakah kelemahan diri yang ada pada anda dan mahukah anda perbaiki pada semester ini? Adakah kelemahan itu dari segi kemahiran ataupun mungkin komunikasi ataupun anda mempunyai masalah disiplin. Contohlah 3 masalah ni kan. Jadi cuba fikirkan apakah perkara yang ingin anda baiki. Okey. Jadi boleh mulakan perubahan itu hari ini. Tapi kita akan bermula perlahan-lahan. Okey. Itu adalah peranan pelajar dalam OBE. Seterusnya baru kita masuk kepada VBE. Okey. Semua masih bersama dengan saya kan? Okey, saya rasa semua masih mendengar dengan khusyuk. Okey, tidak apa. Jadi apa itu VBE? Value Based Education. Okey. Ia adalah pendidikan berasaskan nilai di mana VBE merupakan inisiatif integrasi nilai murni sejagat ke dalam teras pembelajaran. Okay, pendidikan berkualiti bukan sekadar membekalkan kecerdasan intelek tetapi wajib membentuk akhlak murni pelajar. Kalau kita belajar saja untuk hasil tetapi kita tidak ada nilai, sesuatu yang peliklah. Kemudian ia berniat untuk melahirkan teknokrat yang seimbang. Di mana VBE memandu graduan untuk menggunakan kepakaran mereka demi kemasalahat masyarakat. Kemasalahat ni kemakmuran kan, keselesaan semualah. Ia membina kesedaran bahawa teknologi canggih tanpa disandarkan kepada kompas nilai yang murni mampu merosakkan dunia. Okey. Kalau kita tengok tadi, OBE itu berkonsepkan apa yang anda boleh lakukan. What can you do? Itu adalah OBE. Tapi VBE pula, bagaimanakah anda melaksanakan kerja itu? How did, betul kah ayat dia? How does you do it? Lebih kurang macam itulah kan. Jadi kita bagi contohlah 2 orang juruteknik. Okey, ada dua juruteknik tension. Dua-dua ini memang mahir, kompeten. Tetapi seorang itu jujur dan amanah. Seorang lagi tu mungkin selalu menipu laporan dan tidak menjaga keselamatan semasa bekerja. Jadi pada pendapat anda lah, siapa yang lebih bernilai kepada syarikat? Okay. Jadi secara logiknya, sudah tentu orang yang mempunyai nilai yang baik. Jadi VBE ini sebenarnya mengajar kita tentang nilai seperti integriti, amanah, disiplin, hormat menghormati,
bertanggungjawab dan juga profesional. Okey, berprofesionalisme. Okey. Di mana nilai-nilai ini kita tidak belajar melalui buku sahaja. Ia timbul ataupun wujud secara natural dalam amalan harian kita. Cara kita bercakap dengan pensyarah, cara kita melayan rakan-rakan kita kan, dan cara kita menjaga harta benda college. Seterusnya, cara kita menggunakan AI. Semua ini membentuk diri kita menjadi siapa kita sekarang lah begitu. Jika kita melaksanakan dengan betul, ia mencerminkan nilai diri yang terhasil. Kita ambil contoh. Contohlah kan, kalau di bengkel, tiba-tiba kita nampak wallet seseorang tercicir kan. Jadi kita tengok kiri kanan, tiada orang nampak. Apa yang kita akan lakukan? Okey. Jawapan kepada soalan ini akan menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Kalau adik-adik ambil wallet tu, serah kepada pensyarah, ataupun adik ambil wallet tu, ambil RM1 serah pensyarah. Mana satu? Fikirkan sendirilah. Okey? Fikirkan sendiri. Okey. Jadi, mengapa nilai itu penting? Okey. 100% amanah dan accountability diperlukan dalam bidang pekerjaan. Di mana kepercayaan membina reputasi. Okey, kena ingat kepercayaan membina reputasi. Ramai yang berkata, ilmu itu penting, ilmu itu penting. Kalau kamu berilmu, kamu seorang yang berjaya. Okey. Benda ini saya setuju, tetapi kamu kena tambah lagi satu ayat. Ilmu tanpa nilai boleh membawa kemudaratan atau kerosakan. Kena ingat tu Kalau kamu berilmu tapi tidak bernilai, apa ayatnya? Kalau kamu berilmu tapi tidak mengamalkan nilai, maksudnya boleh menyebabkan masalah. Okey? Jadi cuba bayangkan seorang jurutera yang bijak tetapi tidak jujur. Okey? Kemudian kamu bayangkan seorang accountant yang mahir tetapi sering menyeleweng duit syarikat. Ataupun seorang technician yang sengaja mengabaikan prosedur keselamatan semasa melaksanakan tugas. Okay. Mereka ini adalah profesional ataupun pakar-pakar yang berkemahiran tinggi. Tetapi kerana tiada nilai, akhirnya mereka merugikan organisasi masing-masing. Sebab itu dunia pekerjaan hari ini sangat menitik beratkan integriti. Okay. Sebagai pelajar, anda boleh mula membina nilai tersebut melalui perkara yang mudah. Okay. Contohnya, datang tepat pada waktunya, tidak meniru tugasan, mengakui kesilapan, menghormati pensyarah dan juga rakan-rakan, serta menjaga kebersihan bengkel ataupun kelas. Di mana semua amalan kecil ini akan menjadi tabiat apabila anda memasuki alam pekerjaan. Okey. Jadi saya ingin kita ingat, semua orang ingat, kemahiran menjadikan kita layak diambil bekerja. Karakter pula menjadikan anda terus dipercayai. Jadi dua perkara ini kena fikirkanlah, okey? Sebab kedua-dua perkara ini dia saling berkait. Jadi terdapat 3 lah. Okey, sebenarnya banyak lagi nilai utama, tapi antaranya adalah 3, iaitu integriti dan jujur, empati dan hormat, profesionalisme. Okey. Tadi kita lihat OBE itu membentuk kemahiran. Sekarang ni VBE pula membentuk karakter. Jadi persoalannya, untuk apa kita menggunakan kemahiran dan karakter tersebut? Kenapa kita perlu ada kemahiran dan kenapa kita perlu ada nilai ataupun karakter? Jawapannya mudah, untuk memberi manfaat kepada masyarakat. Di sini datangnya konsep Sustainable Development Goals ataupun lebih dikenali sebagai SDGs. Okay, SDGs, di mana sebenarnya SDGs ini adalah matlamat yang telah
diwar-warkan oleh PBB ya, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu sejak 2015 kalau saya tidak silap, di mana Malaysia merupakan salah satu anggota PBB dan ia diperkenalkan bagi mencapai pembangunan yang seimbang dari aspek ekonomi, sosial, alam sekitar. Target adalah menjelang tahun 2030. Itu adalah SDGs, di mana mengharapkan mungkin pendidikan yang berkualiti, okey, sifar kelaparan, apa tu? Mengurangi kelaparan semua itulah. Itu adalah antara perkara-perkara yang diperlukan dalam SDGs. Jadi secara ringkas, tujuannya ialah untuk memastikan pembangunan yang kita lakukan hari ini tidak menjejaskan kehidupan generasi akan datang. Okey. Jadi antara contoh SDGs ialah pendidikan berkualiti. Okey. Industri, inovasi dan infrastruktur. Tindakan terhadap perubahan iklim dan juga sifar kelaparan. Jadi ini adalah banyak lagi lah kesaksamaan jantina, gender equality. Lepas tu menyelamatkan hidupan darat dan juga hidupan laut. Dia banyaklah dia berkenaan dengan global ataupun keadaan semasa. Jadi mungkin ada yang berfikir saya hanya seorang pelajar. Apa kaitan SDGs dengan saya? Sebenarnya setiap tindakan kita mempunyai kesan. Cara kita menggunakan elektrik, menguruskan sisa di bengkel, menghormati orang lain, membantu rakan yang lemah dalam pembelajaran dan menghasilkan projek yang mesra alam, semuanya menyumbang kepada SDGs. Okey? SDG ya, SDG. Jadi sebagai seorang pelajar Tibet, kita bakal menjadi tenaga kerja yang akan membina bangunan, membaiki mesin, mereka bentuk sistem elektrik, mungkin menghasilkan produk dan mengendalikan teknologi. Setiap keputusan yang anda buat akan memberi kesan kepada masyarakat dan alam sekitar. Okey. Jadi SDG ni bukanlah sekadar slogan antarabangsa, ia adalah panduan supaya ilmu dan kemahiran yang kita miliki digunakan untuk membawa perubahan yang positif. Itu sebenarnya SDG lah secara ringkas. Okey. Jadi seterusnya kita lihat pula amalan nilai di kampus dan bengkel. Yang pertama adalah disiplin, di mana pematuhan ketat kepada ketepatan waktu. Kemudian yang kedua adalah integriti, menolak budaya plagiarisme dan meniru. Dan ketiga adalah amanah, pematuhan standard keselamatan amali. Okey. Jadi maafkan saya. Jadi ketiga-tiga amalan ini sangat penting sebagai seorang pelajar Tibet sebagai seorang pelajar Tibet di kolej vokasional terutamanya, sebab dengan keselamatan amali kita boleh memastikan standard kerja yang kita laksanakan itu mengikuti piawai yang telah ditetapkan, piawai dan standard yang telah ditetapkan. Jadi kita kena ingat, walaupun terdapat 17 SDG, tidak bermaksud kita perlu menghafal semuanya. Okey, kita tidak perlu menghafal semuanya. Sebagai pelajar kolej vokasional, terdapat beberapa SDG yang mungkin hampir dengan kehidupan kita. Contohnya, saya ambil SDG 4 iaitu pendidikan berkualiti. Anda berada di kolej vokasional untuk memperoleh ilmu, kemahiran dan pengalaman supaya menjadi graduan yang kompeten. Kemudian kita ada SDG 8, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, di mana Tibet bertujuan melahirkan tenaga kerja yang mampu meningkatkan produktiviti negara dan memenuhi keperluan industri. Okey. Kemudian SDG 9, yang ke-9, industri, inovasi dan infrastruktur, di mana inovasi ini adalah perkara yang biasa ditekankan kepada pelajar-pelajar Tibet. Okey. Dunia Tibet ini dia sangat berkait rapat dengan inovasi, teknologi dan penyelesaian masalah.
projek yang anda hasilkan hari ini mungkin menjadi inovasi yang akan digunakan pada masa hadapan. Selain itu, kita ada satu lagi SDG iaitu SDG 12 di mana ia berkaitan dengan penggunaan sumber secara bertanggungjawab. Jadi sebagai seorang pelajar college, okay, anda mungkin berada di bengkel kan. Jadi kena belajar menggunakan bahan yang ada dengan berhemah, mengurangkan pembaziran dan mengurus sisa dengan betul. Okay, bukannya sudah selesai welding, buang saja di tengah jalan ataupun buang di longkang belakang. Bukan begitu. Kita kena urus sisa ataupun scrap metal itu dengan cara yang betul. Jadi ini bukti bahawa SDG bukan sesuatu yang jauh daripada kehidupan kita. Ia berlaku setiap hari dalam kehidupan kita. Okay? Contoh paling senanglah, kita tutup suis lampu bila kita meninggalkan kelas. Kita sapu kelas kita sapu kelas bila kita mula kelas dan akhir kelas. Okey, benda-benda kecil seperti inilah yang sebenarnya menyumbang kepada kemaslahat masyarakat pada masa kini dan masa akan datang. Okey. Jadi setelah kita tengok semua itu, kita tengok pula agenda global SDG. Okey, tadi itu OBE, VBE, lepas tu kita ada cerita sikit pasal SDG. Kita tengok apa sebenarnya dia punya agenda SDG ini secara global. Okey, tadi saya ada terangkan bahawa SDG ini adalah Pelan Tindakan Dunia untuk 2030. Kalau dulu kita pernah dengar wawasan 2020 kan, itu Malaysia, tapi untuk dunia kita ada 2030. Jadi Sustainable Development Goals ini, SDGs ni, terdiri daripada 17 sasaran seperti saya beritahu tadi. Okey. Ditetapkan oleh PBB untuk membasmi kemiskinan, memelihara kelestarian ekosistem fizikal bumi serta memastikan keadilan sosial global tercapai. Itu dia punya harapan lah. Jadi apa kesan ataupun impak SDG ni? Okey, SDG ni mengajar mahasiswa Tibet yang pelajar-pelajar kita untuk tidak sekadar berfikir tentang pencarian keuntungan peribadi. Okey, sebaliknya mencari jalan mengintegrasikan kepakaran industri mereka bagi menangani krisis dunia sebenar. Bila mereka bekerja nanti ataupun ketika mereka belajar ini, mereka cuba mempraktikkan ilmu yang ada. Buat khidmat masyarakat kan, menyumbangkan contoh kalau macam aktiviti khidmat masyarakat yang biasa dilaksanakan, pergi ke rumah, mungkin rumah-rumah kanak-kanak yatim ke, orang tua atau mana-mana, membaiki lampu, membersihkan tempat kan, mungkin membaiki grill rosak. Jadi perkara-perkara inilah yang melatih mahasiswa kita kepada dunia sebenar dan juga berkhidmat kepada masyarakat. Jadi kadang-kadang orang lihat OBE ini, VBE ini, SDG ini sebagai perkara yang berbeza, tetapi sebenarnya ketiga-tiga sangat melengkapi. Jadi kita bayangkan OBE itu, mari kita bayangkan sebatang pokok lah, sebatang pokok. OBE itu sebagai akar dan batangnya. Ia mungkin beli ilmu, kemahiran dan kompetensi. VBE ialah nilai yang membentuk pokok itu seperti nilai, amanah dan integriti lah. Dan SGD adalah hasil ataupun buah yang dihasilkan. Okay? Bila kita mempunyai kemahiran dan juga nilai, kita secara tidak langsung akan menyumbang kepada masyarakat. Itu yang dimasukkan sebagai kaitan ketiga-tiga ni lah. Okay? Jadi SDG ini kita boleh amalkan setiap hari sebenarnya. Ramai orang tidak sedar sebenarnya SDG ini kita amalkan setiap hari. Okey, dalam kehidupan kita. Okey.
Contohnya ketika kita menyiapkan tugasan. Okey, kita ambillah OBE ya. OBE ini mengajar kita menghasilkan tugasan yang berkualiti. VVE mengingatkan kita supaya tidak meniru hasil kerja orang lain. Dan SDG pula menggalakkan kita menghasilkan penyelesaian yang memberi manfaat kepada masyarakat. Jadi kita boleh aplikasikan perkara ini ketika berada di bengkel. Guna peralatan dengan betul, patuhi prosedur keselamatan, bersihkan tempat kerja selepas selesai. Kemudian menghormati hak pelajar lain. Okay. Jadi semua perkara-perkara ini yang menjumbang kepada ketiga-tiga perkara yang telah kita bincangkan. Jadi sebenarnya ia terselah melalui perkara-perkara yang kecil. Jadi kita tidak perlu perkara yang besar untuk hal inilah. Okay. Okay, saya pergi secara laju lagi lah. Seterusnya, sumbangan praktikal pelajar, meminimumkan pembaziran utiliti dan bahan mentah, memilih projek tahun akhir berkonsepkan hijau, pendidikan komuniti dan kesukarelawan. Okay. Jadi saya ingin menarik perhatian anda kepada perkara yang kedua, iaitu memilih projek tahun akhir berkonsepkan hijau. Di mana mungkin untuk PTA pelajar boleh membangunkan inovasi yang berkonsepkan kelestarian ataupun sustainable, seperti peranti pintar bertenaga solar, sistem kawalan air atau otomasi kitar semula. Jadi ini contoh-contoh untuk projek tahun akhir yang berkonsepkan kelestarian kepada alam. Jadi itu salah satu perkara yang mungkin pelajar boleh melaksanakanlah. Okey. Jadi sebagai seorang pelajar, mungkin sekarang ni boleh saya katakan 80% kaedah pencarian maklumat adalah melalui AI. Boleh saya katakan macam itulah, kan? Sebab kadang-kadang saya pun menggunakan AI untuk mencari maklumat. Okey. Tapi persoalannya, adakah AI akan menggantikan manusia? Contohnya ChatGPT, Gemini dan yang lainlah, kan? Adakah AI akan menggantikan manusia? Bagi saya lah, pendapat saya, AI tidak menggantikan manusia, tetapi manusia yang tahu menggunakan AI dengan baik akan menggantikan manusia yang tidak mahu belajar. Jadi sebagai seorang pelajar, gunakanlah kemahiran yang ada, gunakanlah AI dengan beretika. Okey. Okey, sinergi ataupun hubungan OBE, VBE dan SDG. Okey. Jadi kalau kita tengok, OBE adalah kemahiran, VBE adalah karakter dan SDG adalah impak ataupun hasil, di mana akan menghasilkan graduan masa depan yang holistik. Okey, holistik yang mempunyai nilai-nilai semualah, amanah semua, kan. Itulah dia. Jadi setelah kita setelah saya menerangkan tentang OBE, VBE dan SDG, para pelajar perlu bertanya kepada diri sendiri, apa peranan saya sebagai seorang pelajar? Ramai orang beranggapan bahawa perubahan mesti datang daripada kerajaan, pensyarah ataupun pihak pengurusan. Tetapi tidak ya sebenarnya. Okey. Perubahan yang besar selalunya bermula daripada tindakan seseorang individu. Okey. Anda semua para pelajar ialah generasi yang bakal memimpin industri pada masa hadapan. Mungkin hari ini anda masih berada dalam kelas atau bengkel, tetapi beberapa tahun lagi akan menjadi seorang juruteknik, penyelia, usahawan, mungkin jurutera, dan mungkin akan ada jadi pemilik bengkel ataupun bekerja sendiri dari rumah, kan. Biasa sekarang ni trend orang bekerja dari rumah, jadi welder dari rumah, guna TikTok sahaja untuk promosikan projek. Jadi persoalannya ialah, apakah nilai yang akan anda bawa bersama apabila memasuki dunia pekerjaan? Itu yang kena fikirkan. Bila masuk dunia pekerjaan, apa beza anda? Apa beza Ali dengan Abu? Jadi itu yang kadang-kadang kita perlu fikirkan. Okay?
kita sering ceritakan tentang kemahiran abad ke-21, kemahiran abad ke-21. Okay, di mana kita perlu ada pemikiran kritis, kolaborasi pintar dan juga literasi digital. Di mana pemikiran kritis ini kita boleh melakukan analisis objektif secara kritis sebelum membuat keputusan teknikal yang berisiko tinggi. Kemudian kolaborasi pintar ini kapasiti tinggi untuk berkongsi sasaran kerja, memimpin pasukan serta menghargai perbezaan idea rakan sejawat. Sangat penting. Dan last sekali, literasi digital. Cekap mengendalikan perisian pengaturan terkini, manfaatkan teknologi awam dan menguruskan keselamatan data. Ini literasi digital lah. Jadi cuba bayangkan, anda di dalam bengkel, anda bekerja dalam kumpulan. Okay? Itu adalah salah satu kemahiran yang ada. Semasa latihan industri, anda akan bekerjasama dengan penyelia, juruteknik dan pelanggan. Okay? Jadi bila kita bekerja ni, dalam pasukan, dengan pelanggan, dengan juruteknik, kita kena ada kemahiran bekerjasama. Jadi itu adalah perkara-perkara yang adik-adik pelajar kena cuba terapkan daripada sekarang lah. Okay? Kadang-kadang saya faham para pelajar ini kadang-kadang dia mempunyai macam pendapat sendiri kan. Jadi kadang-kadang kita rasa kita betul, kita cuba mempertahankan walaupun kadang-kadang perkara itu salah. Jadi di situlah yang datangnya kemahiran kita untuk berfikir disaluti dengan nilai dan juga akan menghasilkan kepada kelestarian sekitar kita lah. Okay. Satu perkara yang mungkin kita kena tengok ataupun kita kena faham sekarang ialah AI sebagai rakan pembelajaran. Okay, ini sebab sekarang dunia sudah berubah. Okay. Kita ada ChatGPT, macam saya beritahu tadi, ChatGPT lah, Suno lah, banyak lagi lah kan. Okay. Copilot semua sebagainya. Jadi persoalannya, adakah AI itu buruk? Jawapan saya senang saja, AI itu cuma alat. Macam mana manusia yang menggunakan alat tersebut, itu yang menentukan sama ada digunakan secara baik ataupun buruk. Satu lagi cara mungkin kita boleh menganggap bahawa AI ini sebagai satu alat tambahan lah kepada kita untuk menimba ilmu. Itu sangat penting kepada pelajar. Okay. Okay. Sekarang ni saya minta pelajar, okay, mula daripada sekarang kita cuba membina portfolio digital diri sendiri. Okay. Dokumentasikan sebarang jenis pencapaian, sijil, tidak kisahlah dari segi sukan kah, inovasi kah, mungkin aktiviti kemasyarakatan kah, semua itu anda simpan di dalam satu portfolio peribadi. Mungkin boleh menggunakan Linkidia kah, boleh menggunakan laman web yang berkaitan. Okay. Jadi di mana mungkin perkara-perkara ini boleh kita gunakan ketika kita mau interview. Majikan mungkin akan bertanya, apa anda punya pencapaian? Jadi senang saja anda buka Google Drive, anda buka Canva ataupun LinkedIn. Jadi tunjukkan sahaja pencapaian-pencapaian anda. Jadi boleh daripada sekarang cuba bina portfolio digital masing-masing. Sebab sistem pengumpulan sijil ini sangat penting bila kita hendak bekerja nanti. Jadi saya galakkan adik-adik semua pun libatkan diri dalam aktiviti ataupun pertandingan inovasi. Okey. Bagi saya 5 minit ya. Ini yang saya mau terangkan adik-adik tentang satu teknik ataupun formula. Kita panggil sebagai STAR. Okey. STAR iaitu Situation, Task, Action and Result. Ini kita boleh gunakan ketika interview nanti. Okey. Di mana situation ataupun situasi. Ketika interview kita terangkan latar belakang atau masalah yang dihadapi. Kadang-kadang kita bercerita tentang satu problem. Jadi kita beritahu. Task atau tugas, nyatakan tanggungjawab atau objektif yang perlu dicapai. Contoh masalah wiring. Jadi kita terangkan macam mana untuk melaksanakan wiring tersebut.
action ataupun tindakan, huraikan langkah-langkah yang anda ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okay, dan last sekali, result ataupun hasil. Jelaskan keputusan pencapaian atau impak daripada tindakan yang diambil. Okay, jadi ini adalah STAR lah. Situation, Task, Action, Results. Okay, dengan menggunakan teknik STAR ini, majikan dapat menilai kemahiran teknikal, kebolehan menyelesaikan masalah, cara berfikir secara kritis serta pengalaman sebenar yang anda miliki. Okay, itu adalah STAR lah. Biasanya kalau STAR ini untuk bekerja dalam bidang welding, mereka akan bagi kita satu projek dan kita cuba selesaikan begitu. Okay. Di mana dalam dunia pekerjaan ini ramai beranggapan bahawa cabaran paling besar ialah mendapatkan pekerjaan. Mencari kerja itu yang susah mereka cakap. Tapi sebenarnya perkara paling susah adalah mengekalkan kepercayaan majikan. Itu paling susah. Bila kita dapat kerja, macam mana kita mau pastikan majikan itu percaya dengan kita semasa kita bekerja. Jadi itu adalah perkara yang perlu adik-adik pelajar fikirkan. Okay. Okay, ini last. Okay, saya mau adik-adik pelajar buat plan tindakan 30 hari. Okay, buat tindakan 30 hari di mana hari pertama hingga hari ke-10 buat refleksi, iaitu audit jurang kemahiran teknikal diri, committed untuk mempraktikkan amalan tepat waktu kelas. Okay, maksudnya buat refleksi diri, apa masalah diriku. Kalau masalahku ni selalu lambat pergi kelas, buat perubahan tersebut perlahan-lahan. Mungkin masalahku ni dalam kelas aku tidak mendengar, buat perubahan perlahan-lahan selama 10 hari. Lepas tu hari 11 hingga hari 20 adalah fasa peningkatan. Teroka satu perisian digital industri baharu, berlatih pembentangan komunikasi. Jadi ini adalah fasa kita membuat peningkatan diri. Bila kita sudah cuba berubah dalam masa 10 hari, cuba pula kita tinggalkan kemahiran kita pula. Mungkin bercakap, mungkin dari segi kepimpinan kan. Jadi kita cuba tingkatkan. Lepas tu hari 21 hingga hari 30, okey, fasa penerbitan. Jadi di sini bila kita ada bukti-bukti, kumpul gambar, projek amali, draft resume, profesional kan. Lancarkan profil portfolio LinkedIn. Okey. Jadi perkara-perkara inilah yang akan membantu adik-adik bila bekerja nanti. Okey. Kumpul bukti-bukti yang ada. Bukannya bila mau interview besok, hari ini baru mencari. Mana sudah berhentiku, mana sudah berhentiku. Jangan macam tu. Kumpul daripada sekarang. Okey. Jadi ingatlah, okey. Degree pula. Diploma adik-adik bukan sekadar sekeping sijil, tetapi itu adalah hasil pembelajaran yang telah adik ikut sepanjang 2 tahun 6 bulan di College Vocational umum khasnya. Okey. Dan juga akan menjadi penyelesaian masalah dunia sebenar di mana segala yang dipelajari itu, segala nilai itu akan membantu negara mencapai 17 harapan dunia tersebut. Okey. Okey, saya rasa itu sahaja dari saya. Saya serahkan kembali kepada Puan Moderator lah ya. Hello. Terima kasih diucapkan kepada TS Fitzroy bin Francis atas perkongsian yang diberikan. Saya teruskan sesi soal dan jawab daripada para peserta sekiranya ada. Ada soalan daripada para peserta? Ada soalan? Okay.
Ada soalan daripada The Mark 092. Sesuai tak sistem ini untuk sistem SPM ataupun SVM ya Tuan? Okey. Sekejap angin pula, sorry. Sebenarnya ini saya tahulah kan, saya tahu mungkin akan berlaku di mana sebenarnya kurikulum pendidikan sekolah saya kurang pasti mana satu, sekolah menengah atau sekolah rendah, tahun hadapan mungkin kalau tidak silap akan menggunakan SDG juga di dalam embedded tu dimasukkan ke dalam sistem pendidikan jugalah. Maksudnya sekarang ini pendidikan pun memang sudah bergerak ke arah kelestarian tersebut. Di mana saya fahamkan mungkin akan ada subjek-subjek baru, mungkinlah, saya pun tidak pasti, tapi itu yang saya dengar lah. Okey, di mana dalam proses saya rasa jadi kalau dikatakan bahawa sistem ini berguna kepada SPM ataupun SBM, sebenarnya iya. Sebab sesi pembelajaran itu sepatutnya, kalau bagi saya lah kan, kita akan bertumbuh kepada hasil. So kita mau tengok bila pelajar itu keluar nanti, apa akan jadi kepada mereka. Okay? Dan bila mereka keluar nanti, adakah mereka ini mempunyai nilai dan boleh menyumbang kepada masyarakat, dunia dan alam sekitar. Okay? Jadi saya rasa sistem ini memang sesuai lah. Okay? Okey, terima kasih. Bagus anak tuan. Okey, terima kasih. Okey, saya serah kembali kepada moderator. Ada soalan lagi? Macam tiada pula. Iya, macam tiada. Okey, nampaknya TS Fitzroy tiada soalan sudah. Okey, baiklah, maka tamatlah sesi webinar daripada TS Fitzroy. Sebelum mengakhiri dan menutup slot webinar ini, sebagai tanda kenangan dimohon para peserta yang ada untuk membukakan kamera bagi sesi bergambar. Boleh kita buka kamera masing-masing? Okey, saya tangkap screenshot ya. Okey, sekali lagi. Okey. Pohon berangan tempat bertemu girangnya rasa si anak dara. Baiklah Tuan membawa ilmu binalah bangsa, bangunkan negara. Sekian saja daripada saya dan terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Sorry ya, tajuk malam ni agak berat sikit. Terima kasih Terima kasih semua. Terima kasih. Cikgu. Terima kasih Roy, terima kasih. Thank you, Fit.